Hai korang tengok buat apa tu? Jom kita bersantai dalam channel Orca Santai. Untuk kali ini aku akan unboxing dan review konsol terbaru di 2026 iaitu ROG Xbox Ally. Jom. Untuk ROG Xbox Ally ni aku beli versi biasa, bukan yang version X punya. Kalau X tu harga dia macam 4,000 dah, kotak dia berwarna hitam. Dan kalau yang ni kotak dia berwarna putih. Dan dekat depan ni kita dah nampak dah design ataupun bentuk ROG Xbox Ally ni. Dan kotak dia memang besar dan full putih. Atas ni ada tulis ROG Xbox Ally dan tepi ni ada logo ROG dengan Xbox. Jadi kamu lengah lagi, jom kita buka kotak ni guys. Okay, kita dah buka kotak dia. First impression pula. Okay, bila kita buka kotak dia ni, kita akan mendapatkan ROG Xbox Ally dan dekat bahagian depan ni ada semacam manual. Sebelum korang tekan power button di ROG Xbox Ally ni, korang kena cas dulu ROG Xbox Ally korang ni dulu. Dan bila korang dah masuk tu, korang kena set up window korang. ROG ni menggunakan Windows 11, full PC Windows 11. Memang korang boleh install Steam, Epic Games, Xbox, Game Pass. Jadi jom kita buka dia punya ni, kertas ni, dan kita keluarkan dulu Xbox ni daripada rumah dia. Tapi kita akan letak tepi dulu. Kita tak nak tengok Xbox tu dulu, kita nak tengok accessories dekat dalam kotak ni gang. Okay, first bila kita ambil kotak tengah tu, kita akan mendapatkan manual book. Simple je manual book ni, kalau korang nak baca pun silakan lah. Jadi manual book ni dia terangkan macam-macam lah button dia. Okay, itu first yang kita dapat, item dia. Dan kita mendapatkan adapter untuk kita cas ROG Xbox Ally ni guys. Dan dekat sini ada logo ROG dan simple berwarna hitam. Jadi memang cool gila adapter dia. Dan untuk sebelah ni pula kita mendapatkan plug. Okay, untuk maklumat korang, plug ni kita akan sambungkan dengan adapter. Dan adapter tu dia ada Type C dan kita boleh cas dekat ROG Xbox Ally tu. Okay, aku dah susun bagi rapi, dan ini adalah aksesori yang kita dapat daripada kotak sebesar-besar bas ni guys. Jadi memang lawa lah kotak dia. Okay, first aku lupa dah beritahu korang. Korang bila buka tu, kotak bahagian atas tu korang check belakang, dia ada bagi stand. Stand dia memang simple berwarna putih, dan aku terkejut juga diperbuat daripada plastik. Plastik pula, kertas macam cardboard kotak telur tu. Aku terkejut juga, tapi tak apa. Dan seperti biasa kita akan dapat plug dengan adapter. Dan ini yang kita tunggu-tunggu gang, ROG Xbox Ally kita. Dan first impression aku bila aku pegang ROG ni memang selesa. Dan dia tak berat mana Dia memang besar tapi dia tak seberat yang korang bayangkan lah. Jadi memang nampak ROG ni bentuk dia memang nampak seperti konsol Xbox. Jadi memang design dia warna putih, kalau X punya warna hitam. Itulah beza dia. Okay, jadi memang banyak betul lah button dekat ROG Xbox Ally ni. Jadi belakang dia design macam ni, hampir sama macam design sebelum ni. Atas dia ni ada power button, ada LB, LT, power button dan kipas. Yang lubang-lubang macam kotak tu ialah kipas ya. Dan ni untuk kita masukkan SIM card, ni untuk slowkan volume dan kuatkan volume. Dan ini tempat untuk kita cas ROG kita. Dan ini ada RT dengan, aku tak ingat RT dengan RB apa dah. Okay, jom. Sebelum kita buka dulu, kita tengok dulu dia punya button ni. Ada A, X, Y dengan B guys. Dan dia punya joystick tu memang sedap gila bila korang nak main game racing. Game free world apa panggil? Apa-apalah, macam game Spiderman tu memang selesa. Jom kita on button dia dan itu dia. Aku dah cas dah ROG Xbox Ally ni. Dan itu dia. Bila kita buka tu dia openingkan kita dengan logo ROG Xbox Ally ni. Memang nice.
Jadi memang korang kena set up window dulu baru korang boleh masuk ke dalam ROG Xbox Live. Bukan boleh masuk ke dalam Xbox Game Pass dia. Banyak lagi sebenarnya. Selain daripada korang kena beli game tu, korang ada game yang free. Salah satunya adalah Mecha Break, game favourite aku. Tu dia, aku dah download dah game Mecha Break dia. Okay, so ini adalah bahagian tepi dia macam tadi lah korang tengok. Dan dia punya joystick memang sedap untuk kita kawal dan ada lampu RGB lah sekeliling tu. Dan korang boleh tengok guys, banyak lagi sebenarnya game-game free yang korang boleh download dan korang kena bayar. Ada je game yang free, ada game yang kena bayar. Dan kadang-kadang ada game tu, gift dia memang berat. Jadi memang bila korang download game tu ambil masa dalam 1 hingga 2 jam. Okay, bergantung kepada internet korang. Kalau internet korang slow, mungkin akan lebih daripada 2 jam. Jadi banyak lagi game-game free seperti Roblox, Minecraft, Alpha 9. Dan sekarang ni aku tengah download game Alpha Legend. Alpha 9 pula, Alpha Legend. Dan korang boleh main e-football. Banyak lagi guys game sebenarnya yang menarik. Jadi itu dia salah satu impression aku. Jadi jom, tahun lama lagi jom kita main game Mecha Break guys. Aku pun dah tak sabar dah nak main game Mecha Break ni. Okay, sebelum kita main tu kita tengok dulu button Xbox tu. Okay, dekat dalam ni dia akan bagi korang macam-macam lah. Kalau korang nak pergi Steam, kalau korang nak main game kat Steam, korang tekan je game Steam. Kalau korang nak main kat Xbox, korang boleh je main dekat Xbox. Korang kena tekan lah button dia tu. Dan screen dia tu memang touch screen lah. Okay, jadi itu dia. Okay, kalau korang pergi dekat setting, banyak lagi lah benda yang korang boleh ni sebenarnya. Contohnya volume, brightness dan lain-lain. Dan aku lupa nak bagi tahu, kalau korang boleh je buat nak keluar daripada full experience Xbox dan dia akan bawa korang pergi ke window. Itu dia guys. Itu dia. Sorry kalau macam tak center sebab aku tak perasan. Jadi dia macam window lah bila korang keluar tu. Dan kalau korang nak masuk balik full experience tu, korang pergi get setting. Korang pergi balik dekat tempat yang korang tekan tadi tu. Korang tekan full Xbox experience. Dan dia akan masuk balik untuk full screen. Jadi kalau korang pergi dekat bahagian tepi sekali tu, macam-macam lah ada korang sebenarnya. Windows, kalau korang nak FPS, korang nak setting korang punya ROG, banyak lagi sebenarnya yang korang boleh setting ROG Xbox Live korang ni guys. Okay guys, kita dah masuk ke dalam game Mecha Break. Jadi aku lupa nak bagi tahu, untuk prestasi ROG Xbox Live ni dia menggunakan AMD Ryzen Z2. Jadi korang memang boleh main game AAA macam GTA 5, Spider-Man, Man Inter, banyak lagi guys. Jadi untuk screen dia tu menggunakan 7 inci full HD menggunakan 1080p guys. Jadi memang bila korang main tu lebih smooth dari handheld gaming yang biasa. Memang smooth. Tapi aku nak bagi peringatan kepada korang, kalau lah korang download game, tolong kalau korang nak main game tu korang jangan main sambil korang download game, sebab itu akan mengganggu gameplay korang. Jadi kalau korang nak main game tu korang kena pause dulu game yang korang download. Kalau tak nanti dia akan lag guys. Okay, enjoy guys. Dan korang akan tengok grafik dalam game ni dan gameplay sama ada lag ataupun tidak guys. Okay guys, ini jujur daripada pandangan aku. Apabila aku tengah bermainkan game Mecha Break ni, memang bateri cepat habis lah. Waktu tu aku dah charge 98 bateri. Dan aku main dalam 2 jam macam tu. 2 jam lebih lah.
waktu aku main, kok pengalaman aku lah, aku dah seminggu dah main game ni. Aku dah seminggu dah try ROG Sport ni. 2 jam dia terus turun kepada 30 lebih persen guys. Jadi memang kekurangan dia memang kat bateri lah. Jadi tapi korang jangan risau, performance dia memang baik, lancar. Kecuali lagi sekali aku ingatkan, kalau korang main sambil korang download game ni, macam aku ni. Tu memang lagging kalau korang download game. Lepas tu game yang korang download tu pula gig dia besar. Dan aku download Mecha Break ni pun dah besar dia punya gig. Jadi untuk malam korang, kalau korang nak main game, korang jangan macam aku. Korang kena pause dulu game yang korang download tu, baru korang main game yang korang nak main ni. Kalau tak memang lagging. Boleh je sebenarnya kalau korang nak main sambil korang tu game korang tu download, tapi memang lagging. Okay. Dan kalau internet pun slow, memang lagging teruk. Serius aku kata, memang lagging teruk. Jadi itu adalah pandangan aku lah tentang ROG Sport Ally ni. Okay. Dan bila korang main ROG ni, setiap kali korang berlawan tu, macam aku ni kan, setiap kali aku berlawan ni, memang akan rasa gegaran dekat korang punya ROG Sport tu. Stick dia akan rasa macam bergegar guys. Jadi memang selesa dan korang rasa vibe bila korang main game fighting, contohnya Tekken, Call of Duty Warzone, Call of Duty Modern Warfare. Okay guys, macam tu lah dia pandangan aku. Jadi enjoy guys gameplay aku. Bila korang main tu memang korang rasa bergegar dekat korang punya handheld ni. Jadi memang selesa gila lah untuk korang nak bermainkan game ni. Dan kalau untuk game ni memang aku akan diam je, sebab aku nak fokus kepada game ni. Allah. Hit. Au. Mampus kau. Nice. Dan sebenarnya game Mecha Break ni korang memang boleh main dengan kawan. Jadi memang enjoy lah guys game ni. Dengan grafik dia lawa dengan bertemakan robot. Let's go. Otak dia. Lagi. Internet tak kuat. Kak, sabar kak. Mampus kau. Dah bukan. Sabar le. Mak Datuk. Okay guys, untuk ROG Sport Ally ni aku beli konsol ni dengan harga 2,000 lebih. Kalau versi X punya mencecah RM4,000. Huyo, mahal gila. Korang boleh beli motor. Jadi itu saja untuk video kali ini. Kalau ada kekurangan minta maaf sangat. Jadi itu saja untuk video kali ini. Semoga korang santai di channel ni dan selamat sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye guys.